Pernahkah kita terfikir apakah makna sebenar kehidupan? Adakah kebahagiaan terletak pada kekayaan, kejayaan atau ketenangan jiwa? Inilah persoalan yang cuba dijawab dalam novel Langit Petang karya Isamat Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aisyah Tongcharan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kara. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah karya sastra yang penuh dengan makna dan falsafah kehidupan, iaitu Langit Petang karya Isamat Said. Teruja untuk saya kongsikan sedikit sebanyak tentang Datuk Isamat Said atau nama sebenarnya Abdul Samad Muhammad Said. Beliau merupakan seorang sastrawan tanah air yang banyak terlibat dalam bidang penulisan kreatif. Beliau dilahirkan pada 9 April 1935 di Kampung Belimbing Dalam, Durian Tunggal, Melaka. Karyanya sering mengetengahkan tema kemanusiaan, realiti sosial masyarakat dan perjuangan hidup. Langit Petang merupakan sebuah novel karya fiksyen Melayu yang diterbitkan pada tahun 1980 dengan cerita yang merangkumi 174 muka surat terbahagi kepada 23 bab. Karya ini membawa pembaca kepada latar masyarakat sekitar tahun 80-an dengan menghidupkan 3 watak utama iaitu Pak Arif, Hafiz dan Zakiah. Karya santai ini menggambarkan realiti masyarakat Melayu yang tinggal di kawasan setinggan. Mereka tersepit dengan kemajuan kota di sekelilingnya. Kisah hidup ketiga-tiga watak utama ini menarik pembaca untuk merenung kembali makna sebuah kehidupan dan apa sebenarnya yang dicari dalam hidup ini. Dalam novel ini telah digarapkan perjalanan ketiga-tiga watak utama sebagai medium penyampaian mesej kepada pembaca. Melalui watak utama, Pak Arif merupakan seorang bekas pejuang kemerdekaan yang tidak menerima sebarang penghargaan atas pengorbanannya. Namun, dia tetap bersyukur kerana dapat melihat tanah air mencapai kemerdekaan. Seterusnya, Hafiz merupakan seorang wartawan muda yang sangat menikmati dunia sastra. Dia mengimpikan sebuah kehidupan yang bebas hanya dengan menulis, membaca dan mengebara pada bila-bila masa sahaja kerana dia mengetahui bahawa perjalanan hidupnya tidak lama. Seterusnya, watak yang ketiga iaitu Zakiah. Tidak dapat dinafikan bahawa Zakiah merupakan seorang gadis yang cantik namun sangat berdendam dengan lelaki akibat pengalaman pahit masa lalunya. Pengalaman pahitnya membuatkan dia nekat untuk menundukkan seberapa banyak lelaki yang dia mampu mengikis harta mereka demi kepuasan dirinya. Pertemuan kisah antara ketiga-tiga watak ini menghasilkan persoalan tentang falsafah kehidupan kepada pembaca. Novel ini jelas ingin menyampaikan mesej kepada pembaca tentang adakah kita mampu berhadapan dengan realiti kehidupan pada hari ini yang penuh dengan cabaran dalam menempuhi dunia yang semakin berubah. Perubahan kehidupan menyebabkan kita terpaksa berhadapan dengan konflik diri sendiri semasa berada dalam tempoh penyesuaian terhadap keadaan sekeliling yang mengalami perubahan. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat kini semakin hilang jati diri dan terpaksa menghadapi tekanan hidup akibat perubahan yang berlaku. Mesej yang kedua yang ingin disampaikan kepada pembaca ialah setiap individu perlulah berani mengambil langkah untuk memperbaiki diri sendiri. Seperti yang ditunjukkan dalam novel ini, Zakiah berusaha mengubah hidupnya untuk meninggalkan dunia pelacuran. Novel ini jelas menunjukkan bahawa perubahan dalam kalangan masyarakat hanya akan berlaku jika setiap individu berani mengambil langkah untuk memperbaiki diri sendiri demi mendapat kehidupan yang lebih tenang dan lebih baik. Pengajaran yang saya dapat melalui novel ini ialah kita perlulah sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada dan tidak hanya mengejar kepada kebendaan semata-mata. Kebahagiaan sebenar bukan datang daripada kekayaan, tetapi datang daripada ketenangan jiwa dan hubungan yang baik dengan orang di sekeliling kita. Sebagai seorang pelajar, saya berharap agar generasi muda seperti saya tidak lupa akan kepentingan nilai-nilai murni seperti hormat menghormati, kasih sayang dan kejujuran dalam menghadapi liku-liku kehidupan.
Saya juga berharap agar saya dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermakna serta dapat memberikan kebaikan kepada orang di sekeliling saya. Akhir kata, sebagai anggota masyarakat, saya berharap agar nilai-nilai kemanusiaan tidak akan pernah luntur dalam diri setiap individu untuk mendapat kehidupan yang lebih aman dan sejahtera. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.